Yo, Assalamualaikum semua yang sedang menyaksikan Haikal Channel 2. So, hari ni Abaikan nak buat review satu siri dari platform YouTube dan juga televisyen. Peminat setia Bobo Boy Baraju. Dan akhirnya telah pun berakhir episod 6, iaitu Bobo Boy Baraju. Alright. So, kenapa saya tak buat review satu episod 1 sampai 6? Sebab saya memang busy dengan kerja. Jadi saya akan fikir why not kita buat full episode. Sebelum ni saya buat semua satu episod sebab yalah sebab tak ada busy sangat. Jadi waktu tu masa tu tak silap dekat Sentosa. So tak ada apa-apa masalah lah kan. Jadi tahun ni saya nak buat plan kita review semua episod sekalikan dia. Dari episod 1 hinggalah episod 6. Alright. So saya dah tengok episod 6 dan wow. Kali ni nampak mantap lah dia punya grafik dia. Okay, nanti saya akan sentuh benda yang best dekat dalam Bobo Boy Galaxy Baraju. Sebelum tu, kalau korang minat konten macam ni, jangan lupa like and subscribe Haikal Channel tu guys. So, sebelum saya nak teruskan untuk review Bobo Boy Baraju, okay, sebenarnya saya nak beritahu korang, saya sedang menengok Bobo Boy Marathon dari season 1 sehinggalah Bobo Boy Galaxy dan akan next seterusnya iaitu Bobo Boy ARC, Sorry, Windara, Genta dan last sekali Baraju. Apa fungsinya saya akan tengok semua tu? Sebab adalah untuk sebab saya dah lama tak tengok Bobo Boy lama punya tu dan kita nak tengok balik lah semulalah legend-legend yang telah pun buat kita happy, termasuk Papa Zola dan juga Adudu dan juga Prop. So dalam cerita tu masa tu saya tengok semua tu untuk keseluruhan episod semua dari season 1 hingga season 2. Season 1 pula. Betul lah, season 1 hingga ke Bobo Boy ARC. Dan saya pun tengok balik lah. Ya, sebab apa? Sebab saya nak apa orang kata ni? Mencari maklumat. Mencari maklumat mengenai tentang di sebalik Bobo Boy yang dekat ARC. Okay, so hari ni saya nak buat review iaitu Bobo Boy Baraju episod 1 hingga ke 6. Untuk episod 1 saya dia start masa Bobo Boy Genta masa tu. So dia bila buka portal tu kita boleh nampak lah ya. Okay. Dan yes, kualiti animasi sangat dari episod 1 hingga episod 6 memang tetap cantik lah. Lawa. Grafik memang main power dia. Monster memang main power. Saya sangat kagum dengan Monster sebab dia mainkan kualiti standard quality macam animasi antarabangsa lah. Right. So, dubbing tak ada masalah, tak ada lari, tak ada apa-apa, memang straightforward lah. Dia straight, dia betul. And then lagi satu, untuk episod 1 ni tak ada masalah. Okay, saya bagi sebanyak 10/10 bintang. Manakala untuk episod 2 ni, dia terus kepada karakter-karakter lain lah. Macam Rota Roka dengan Atok Rota Roka sekali. Right? So, kalau saya nak bandingkan komik, saya tak pasti sangat. Sebab saya pun ada tengok juga perbandingan komik. Memang ada lah. Memang ada sama, ada sedikit. Cuma dia banyak ubah sikit lah. Alright? So, untuk episod 2, tak ada masalah. Not bad. Tak ada apa-apa masalah. Cuma kebanyakan ni pelakon-pelakonnya ada banyak sampingan tu. Cuma nak masuk tu lambat sikit. Okay, saya bagi sebanyak 9/10 bintang untuk episod 2. Untuk episod 3 ni tak ada masalah. Masih kekal 9/10 bintang. Manakala episod yang ketiga. Okay, episod 3. Episod 3 ni 3 dengan 4 ni antara favourite saya. 3-4 3-4 tu dia lawan dengan apa? Saya dah lupa lah. Okay, 3 dengan 4 tu kalau yang episod 3 tu memang saya sukalah. Lawan dengan api, blaze dengan ice. Dia bersaing. Lawan dengan api dengan ice lah. Api lawan ice ataupun blaze. So dia bersaing. Oh, dia punya colour tu memang saya petik jari, memang nampak nice punya grafik. Colour ni mainkan peranan. Api dan ice. Memang saya kata memang gempak lah dia punya main colour dia ni. And then dia punya sound effect. Soundtrack. Kan main biasa-biasa bro. Right? Then episode 4 pula saya tiba-tiba masuk sopan tu kan. Kalau saya select lagu M. Nasir kan kena juga kan.
Lagi satu lah, untuk episod 4 tu memang komedi dia memang ada. Dia macam tenangkan sikit. Lepas tu ada pantun sikit. Memang sebiji dalam komik Boboiboy yang Boboiboy Galaxy punya komik punya tu. Cuma banyak main pantun lah. Tapi Boboiboy Sopan ni memang Oh ya, pasal frame kan. Sebanyak untuk Boboiboy Sopan ni banyak frame tau. Memang banyak frame. Sebab tu saya tak review sikit lah benda tu. So memang frame dia tu memang on point guys. On point ya. Okay, saya ulang. On point punya frame memang gempak gila. Okay. Untuk 3 dan 4 saya bagi sebanyak 10 per 10 bintang lah. Alright. And then lagi satu episod 5. Okay, episod 5 ni saya rasa ada benda yang saya tak suka dalam episod 5 kali ni lah. Episod 5. Ni saya nak sentuh episod 5. Episod 5 bila ending dia memang gantung. Jujur saya cakap. Dia bila sampai Pak Pato tu kan. Lepas tu Pak Pato tu nak gunakan robot tu kan. Tiba-tiba pop. Tiba-tiba ending ni kat situ je. So dia macam tergantung. Apa jadi ni kan. So dia akan berlakunya pergantungan ending. Maksudnya ending untuk episod yang kelima tu dia macam blank sikit. Saya ada tengok juga episod 5 tu. Dia macam korang dah rasa blank benda tu. Macam, habis kat situ. Dah macam, habisnya cerita dia dah. Sampai situ je ending dia. So, dia macam, ini mesti ada benda-benda yang dia nak macam, nampak benda yang ada, benda best lah benda tu kan. Okay. So, episod 5 tu saya bagi sebanyak 7 per 10 bintang lah. So, kebanyakannya untuk episod 5 ni banyak ending bergantung. Ending dia tergantung sikit. Okay. So, episod 6, nanti saya akan cerita. Okay. Cuma kebanyakan episod 1, 2, 3 ada kebanyakan episod tu yang macam saya tak suka. Macam contoh, dia punya backstory tu dia agak slow sikit. Saya tak tahu episod mana. Tapi memang slow sikit. Tapi bila nak lawan action tu dia akan fresh balik. Dia macam naikkan balik. Tapi bila tak ada lawan dia akan slow sikit. Dia macam lambat sikit nak apa orang kata nak fresh benda tu. Okay. So bila lawan dia dapat fresh. Okay. Episod 6. Episod 6 saya jujur saya cakap inilah kita mahukan episod 6 kali ni. Kita boleh nampak Boboiboy Bliss. Bliss ke nama dia? Anggaplah Boboiboy Ice tu ada tahap 3 dengan Boboiboy Api tu tahap 3. Huyo. Woi gila mat. Sampai titik saya pun dah jam dah. FYP penuh. Grafik, kualiti, animation memang gempak gila lah. Monster memang betul-betul main power hari ni. Memang itulah pengakhiran cerita untuk Boboiboy Baraju selepas berapa tahun kita nak menunggu Boboiboy Galaxy akhirnya keluar untuk Baraju. Ni Baraju yang terakhir tau. Sebab nanti kita akan dapat Boboiboy Gulatan. Okay, untuk movie. Tu kena tunggu berapa hari nak kena tunggu tu. So, lagi lama lah. Saya pun minat juga Boboiboy Galaxy. Sebab saya pun dulu tengok Boboiboy yang dari kecil sampai besar ni kan. Saya minat. Sebab grafik dia memang lawa. Okay. Bila tengok Boboiboy ni, untuk episod 6 ni, dia dah sajikan yang peminat setia watak Nova. Yes. Boboiboy Api kan Nova kan? Yes, Nova. Dia punya design dia tu memang lawa. Alright. Memang betul. Orang yang guna kad mod coki-coki tu memang betul lah. Itulah Novanya yang diorang tunjuk. Saya pun buat-buat tak tahulah. Saya pun sendiri pun tak tahu Nova tu kan. So itulah dia. Watak Nova. Memang lawa lah Nova dia. Karakter Boboiboy punya kuasa 2 ni. Kuasa 2 pula. Boboiboy untuk Elemental punya ni. Ingat dia nak gabung bila tengok kuasa dia. Satu lagi. Cakap pasal benda tu kan. Gentar keluarkan kuasa dia. Dia gabungkan Gempa dengan Halilintar. Jadi Gempa kan. Gentar. Okay. So bila saya tengok benda tu, Yaya Ying tu baru perasan yang dia baru first time tengok fusion baru. Betul tak sebutannya? Fusion baru. Fusion ni antara robot, bukan robot lah. Fusion baru. Yang penting ayat yang saya suka ialah
Bosku. Bosku, Mat. Bosku. Itulah benda-benda yang paling wajib benda tu ada. Memang Gopal akan sebut benda tu. Bosku. Itu yang paling ni. Yes, macam biasa. By frame memang untuk Gentar punya perfect. Okay. So, untuk episod 6, saya bagi sebanyak 10 bintang Infinity Store. Right? Untuk episod yang ke-6. Untuk kesemua episod, saya rasa respect. Alright? So, nantikan saya akan buat review untuk Papa Zola The Movie pada 10 Disember, insyaAllah. Sebab 6 Disember saya akan pergi tengok tayangan awal untuk Papa Zola The Movie secara awal lah dekat GSC IOIS Timur Putrajaya. Dan insyaAllah saya akan buat unboxing untuk yang golden screen yang buat Papa Zola punya bus tu. So nantikan insyaAllah kalau ada rezeki saya akan beli. Harga dalam RM18 tak silap. Lebih kurang macam itulah kan. Okay. So nantikan review dan juga unboxing dan juga vlog santai nanti. InsyaAllah ada 3 video yang akan keluar tak lama lagi. Dan dalam dalam video review saya akan ada post kredit. Ada post kredit kan. Ada post video kredit akhir. Sebab apa? Korang tunggu je lah. Di akhir video review nanti ada satu pengumuman kepada semua subscriber ke channel tu. Ini yang akan rasa berdebarkan korang semua. Right? So nantikan dekat Haikal review untuk Haikal review untuk Papa Zola The Movie nanti pada 10 Disember nanti. Alright? So itu saja untuk video kali ini. Apa pendapat korang tentang review kali ini tentang Boboiboy Galaxy Baraju berakhir untuk episod 6. Siapa kat sini rindu sangat tengok Boboiboy kembali beraksi semula? Siapa sokong komen di bawah. Saya pun rasa nak Boboiboy kembali beraksi lah. Tapi apa pun cuba kalau korang tengok Boboiboy dari season 1 hinggalah Boboiboy Baraju. Sebab sekarang ni saya tengah tengok Boboiboy Galaxy yang pertama, siri lama. So sambil tu saya mencari maklumat lah mengenai tentang Boboiboy Galaxy dengan Boboiboy Galaxy ARC ni. Okay. Sampaikan saya nak kena ingat balik semula sebab saya dah buang benda tu kat otak saya. So saya tak ingat. So saya nak kembali balik memori yang saya dah simpan. Alright. So itu saja, jumpa lagi dalam Haikal Channel 2. Peace you. Assalamualaikum. Goodbye semua.